Kalau awak bangun pagi dan rasa badan berat walaupun tidur cukup, itu bukan sebab awak malas. Kalau awak cepat sentap, emosi turun naik tanpa sebab jelas, itu bukan sebab awak overthinking. Dan kalau awak rasa penat walaupun tak buat kerja berat, itu bukan sebab umur semata-mata. Masalahnya bukan dekat luar badan, masalahnya dekat dalam. Ramai wanita salah faham benda ni. Mereka sangka letih ni sebab kurang rehat, emosi ni sebab mental tak kuat. Padahal dalam banyak kes, badan sebenarnya tengah keletihan hormon. Badan wanita sangat sensitif dengan stres. Bukan stres besar sahaja, tapi stres harian yang kita anggap biasa. Kurang tidur, kejar masa, fikir tanggungjawab, emosi dipendam, semua ni beri tekanan pada pusat kawalan hormon di otak. Bila stres jadi perpanjangan, hormon stres akan diambil alih. Bila hormon stres tinggi, badan akan masuk ke mod berjaga-jaga. Dalam mod ni, badan akan jimat tenaga dan kurangkan fungsi lain yang dianggap tak penting. Salah satu sistem yang terkesan ialah sistem hormon wanita yang mengawal emosi dan tenaga. Sistem ni dipanggil HPG axis. Ia sistem yang hantar signal dari otak ke ovari untuk seimbangkan hormon seperti estrogen dan progesteron. Bila signal dari otak ni jadi tak konsisten, hormon pun jadi tak stabil. Estrogen boleh jadi terlalu rendah, progesteron pula tak cukup. Inilah yang buat emosi jadi mudah berubah, tenaga cepat habis dan badan rasa kosong walaupun tak sakit. Sebab tu ada wanita yang cakap, saya ni rasa penat tapi saya sendiri tak tahu kenapa. Dan itu bukan perasaan kosong. Itu isyarat badan yang sedang keletihan dari dalam. Dalam keadaan ni, tambah kopi atau paksa diri untuk terus kuat. Sebenarnya cuma tutup simptom. Ia tak betulkan punca. Bila kesan sementara tu hilang, badan jadi lebih penat dan emosi makin sensitif. Apa yang badan perlukan ialah sokongan untuk bantu sistem hormon kembali stabil, terutamanya dalam mengurus stres dalaman. Bila stres hormon berkurang, tenaga dan emosi akan jadi lebih konsisten. Pendekatan inilah yang digunakan dalam Mu Laura. Mu Laura tidak bekerja dengan cara paksa hormon naik atau turun. Ia menyokong badan supaya sistem hormon boleh kembali seimbang secara semula jadi. Dalam Mu Laura ada Shatavari atau Asparagine. Shatavari ialah herba adaptogen yang bantu badan menyesuaikan diri dengan stres. Bila badan lebih tenang, signal hormon dari otak jadi lebih teratur dan emosi pula lebih stabil. Mu Laura juga mengandungi Puraria mirifica, iaitu phytoestrogen daripada tumbuhan. Bila estrogen mula menurun akibat stres atau umur, phytoestrogen bantu badan rasa lebih seimbang tanpa memaksa hormon naik secara mendadak. Untuk sokongan dalaman, ada Kacik Fatimah dan Dong Quai untuk bantu peredaran darah dan keseimbangan rahim. Bila aliran darah lebih baik dan hormon lebih stabil, badan tak perlu bekerja terlalu keras. Manjakani pula membantu keselesaan dalaman supaya wanita tak rasa tak selesa sepanjang hari. Bila badan rasa lebih selesa, emosi juga lebih mudah untuk stabil. Bila sistem hormon mula stabil, perubahan biasanya berlaku perlahan tapi konsisten. Bangun pagi tak rasa terlalu berat, emosi tak terlalu turun naik dan tenaga lebih senang dikawal. Bukan sebab badan dipaksa kuat, tapi sebab sistem dalaman dah mula bekerjasama dengan lebih baik. Kalau awak rasa badan letih dan emosi kerap kacau, walaupun nampak sihat, berhenti salahkan diri sendiri. Mungkin bukan awak yang lemah, mungkin badan awak cuma perlukan sokongan yang betul.